Alhamdulillah. Nado sambuan ya. Tekai ku nak taluk di rantau orang. Mati kelaparan nak lagi ku dia mah. Siang posu, malam posu dah dia. Wah cerita anu paru wak mah. Dia nak do keraju le tu pasung riku nak do le. Kok mau deku ah, you nak talok ada hidup di rantau. Di kampung tak pernah ada makam deku kan. Kita mau rantau gua. Lu sabar lah wak lu. Pirang PSBB. Alah PSBB tu dah. Satu masa bangsa. Yo, itu nah. Oh itu. Sama lambai tu. Penderitaan dia tambah barek kuat. Oh. Ibu dia le. Makanya lu wak lu nak. Mana lah puasa lah dia nak gini nak puasa je lah. Miss jangan mana bosu dah. Padahal nak dulu nak. You pulang le. Beku lah pulang bersabar wak siku lu kawan. Kalau wak pulang beku tambahlah penderitaan orang kampung, tambah penderitaan je kawan ku, keluarga kawan. Bahlah kerja keluarga awak sinan orang kampung. Biarlah pahit suat di rantau lu. Karantina orang di kampung kau nak. Emak sino. Cuba PSBB dah lah. PSBB di rantau tu pak. Alah lu. You orang dah nyebut PSBB tak? PSBB di rantau le. Apa suka baris-baris? Kan keadaan gini kan. Mudah PSBB di rantau ku. Pemerintah siap memberi bantuan. Weh, lagi hawa makanan. Pintu gini bayar ku le. Kolo. Tu aduh harap nak ambil lah rasa. Hei, buat tidak lagi. Jangan menangis kawan, tak mau menangis ni. Aduh, abang tu ya. Gue udah start lah. Abang. Ya, rambut ke mana? Bang, Ale dek. mak kok abang bawa je dek pe jalan-jalan. Batu. You jalan orang puasa kuah. Abang tu lah kak. Nak kata-kata taruh nak masuk buat je dek. Gata-gata ba alo bang? Itu bang nak rasu gini gua. Kata. Tu mah kata-kata basuh je dek tu. Kata-kata gigi dia rangik tu mah. Piyo kangen. Sarancaknya mah selama bulan puasa ku, dialah nak basuh-suh sebab dulu. Kamu leca. Indak ba age doh bang. Awak saling-saling menjago kan? Ini kata-kata bang nak masuk buat je selama sebulan tu. Lain lah, ba kai indak dek bang tu. Nyo bang dari siko dari hati. Hah? Lek tahan bang nak masuk buat je sebulan go dalam bulan puasa. Duh bang, siapa bang? Tak tentu hari bulan puasa dah kalian. Hari bulan puasa dah. Tahu kuah kau. Sapu. Kau nu lah. Nyapu. Teragak dah sapu. Ampun dah. Bayar beranjak sekolah. Kan tadi bang mengajak je dek keluar jalan bulan puasa. Ni orang ambil ya? Hah? Ni orang ambil nak? Tak bang. Kena ni pulang. Ni Kau bangkak dia kan ambil ku. Dia mangumih nak ngarisan. Baru rusak kerja dia seorang sekolah. Dah lama suruh. Ini pun tak ada bulan. Yang
Di bulan puasa orang kesuruh pergi sholat, pergi sembahyang, tak mengaji, pergi lalok lebih di bulan puasa boleh. Mana orang sembahyang di surau ini lah. Orang takut ke surau ini, orang di rumah ini, corona. Ngalai pada orang ngasih surau encak, belok surau Corona. Bukan. Alah, pergi sembahyang tidak pergi lalok jangan. Oi, surau kedai kunci. Kalau 24 jam kau terus ini. Run. Ya Mimi. Di mana Pipi? Kau lah pitih keluar lah bantu. Kau di taman di Mungku Mimi. Kemari lalu. Pitih keluar ya lah. Adi Mimi, tunggulah di situ. Nak pipi turut. Kau pitih dah ada orangnya. Main imbau je. Aku lah. Yuk Mimi. Iya, mangga Pipi di situ tadi. Mau beben halaman awak. Oh gitu Pipi ya. Atuh. Semenjak PSBB itu mah badan Mimi rasanya bertambah gitu Rancak lah Mimi. Berarti banyak makan Mimi nah. Tidak, kok semenjak PSBB itu mah Pipi acak lo di rumah kan? Iya. Pipi ndak boleh ke rajo do. Keluar kanyin. Itu terpaksa Pipi di rumah. Parik Mimi bertambah gadang alias hamil Pipi. Hah? Hamil? Iyo. Anak awak Pipi ketek-ketek lu. Tapi itu karajo Pipi mah. Alhamdulillah. PSBB, pingsan saya semakin berat. Mau makan Udah sembuh lah. Bahasa lang bayi kemari keli. Saya mau nungguan tadi dah. Saya kan nak mulai. Alah ngabin ya lihat. Agak teko dia ada angkat. Tentu hari bulan puasa deh kalian. Kau kuah kok. Sapu. Ya udah. Sapu. Kakak ada sapu. Ya. Bayar berapa sapu nih? Kan tadi Bang ngajak dia kan dia belum masuk. Dia ngambil. Hah? Dia ngambil nak. Nanti pulang. Kalau bapak enggak dia kan ambil. Cuma dia nak ngari dan rusak kerjaan orang. Dia tak ambil. Ah, tanam lah, tanam sapi naik. Betul tu. Awak-awak